Satu soalan 3 saat Ramadan edition. Soalan pertama. Apakah maksud puasa Ramadan? Menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan. Okey. Bulan apakah yang diwajibkan berpuasa? Bulan Ramadan. Betul. Apa itu terawih? Tarawih itu adalah sembahyang 8 rakaat. Sembahyang sunat. Boleh? Okey. Apa itu terawih? Solat sunat 8 hingga 20 rakaat yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Okey. Bila waktu sah berbuka? Bila waktu? Sah berbuka. Waktu maghrib. Okey. Betul. Namakan satu juadah tradisional popular Ramadan. Namakan satu juadah tradisional popular Ramadan. Kuih tepung pelita. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Salah. Apa itu Lailatul Qadar? 10 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Wish. Power lah.